Okey, jom kita mulakan. Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah kampung nelayan yang biasa-biasa je boleh jadi salah satu empire terhebat di dunia pada zaman dulu? Hari ni, kita akan selami kisah luar biasa Kesultanan Melayu Melaka, sebuah kuasa besar yang telah mengubah wajah Asia Tenggara. Soalan ni memang soalan besar dan jawapannya membawa kita jauh kembali ke masa lampau sekitar tahun 1400. Kisah ini bermula dengan seorang putera raja yang dibuang negeri dan satu lokasi yang bakal mengubah sejarah dunia. Setiap empire yang hebat kan, selalunya bermula dengan seorang wira. Untuk Melaka, wiranya ialah Parameswara. Cuba bayangkan, seorang putera raja yang hilang tahta terpaksa lari dari tanah air sendiri dan mengembara untuk mencari takdir baru. Nah, sekitar tahun 1400, pencarian beliau akhirnya sampai ke penghujungnya. Lepas terpaksa meninggalkan Palembang dan kemudiannya Temasek atau Singapura sekarang, pengembaraan Parameswara membawanya ke muara sebuah sulai. Dekat situ, baginda nampak satu potensi yang orang lain tak nampak. Sebuah kampung nelayan kecil yang sebenarnya ditakdirkan untuk jadi sebuah kota yang gilang gemilang. Dalam hartanah, orang kata, lokasi, lokasi, lokasi. Parameswara ni bukan setakat bernasib baik tau. Dia seorang ahli strategi yang bijak. Ada 3 sebab utama kenapa tempat ni perfect. Pertama, lokasinya betul-betul di laluan kapal dagang paling sibuk. Kedua, pelabuhannya terlindung dari angin monsun. Dan ketiga, ia ada pertahanan semula jadi. Inilah boleh kata formula rahsia kejayaan awal Melaka. Okey, dah ada lokasi yang hebat. Tapi itu baru permulaan. Nak bina empire, kita perlukan sistem yang mantap. Jadi, apa sebenarnya rahsia di sebalik kehebatan Melaka ni? Jom kita bedah siasat enjin yang menggerakkan kesultanan ini. Pusat kuasa Melaka sudah tentulah Sultan. Tapi kuasa Sultan ni bukan macam kuasa politik biasa. Ia diselubungi satu konsep yang sangat power, iaitu daulat. Daulat ni macam satu aura suci yang buatkan Sultan tu bukan setakat pemerintah, tapi hampir macam wakil Tuhan. Jadi, kalau lawan Sultan, itu bukan je jenayah, tapi satu perbuatan derhaka. Inilah gam yang menyatukan seluruh empire. Tapi kan, Sultan yang hebat pun tak boleh perintah sorang-sorang. Di belakangnya ada pembesar berempat. Kiranya macam kabinet menteri zaman sekarang lah. Masing-masing ada tugas penting. Bendahara tu macam Perdana Menteri. Laksamana pula dialah ketua tentera laut yang digeruni. Inilah dream team yang pastikan pentadbiran Melaka berjalan dengan lancar. Sesuatu empire tu boleh stabil kalau ada undang-undang yang adil. Melaka ada 2 set undang-undang yang canggih pada zaman tu. Hukum Kanun Melaka untuk apa saja yang berlaku di darat dan Undang-Undang Laut Melaka khas untuk urusan perdagangan di laut. Maksudnya, tak kisahlah awak penduduk tempatan ke, pedagang dari China ke, semua orang tahu ada peraturan yang jelas. Inilah yang buat pedagang rasa selamat dan yakin untuk datang berniaga di Melaka. Baik, kita dah ada asas yang kukuh, lokasi strategik, pentadbiran yang cekap, undang-undang yang adil. Dengan semua ni, Melaka pun membuka pintunya kepada dunia. Tak lama lepas tu, ia bukan lagi sekadar pelabuhan. Ia dah jadi pusat perdagangan global. Cuma anda bayangkan, berjalan di pelabuhan Melaka masa zaman kegemilangannya. Agak-agak bunyi apa yang paling riuh? Bunyi perbualan dalam bukan 1, bukan 10, tapi 84 bahasa yang berbeza. Dari bahasa Arab, Parsi, hinggalah ke bahasa Cina dan Gujarat. Melaka ni boleh dikatakan bandar kosmopolitan pertama di rantau kita. Apa yang mereka jual beli kat sini? Macam-macam ada. Rempah ratus yang wangi dari Kepulauan Maluku, sutera yang cantik dari China, kain kapas yang berwarna-warni dari India. Melaka ni dah jadi macam sebuah shopping mall gergasi dunia, tempat semua harta karun dari timur dan barat bertemu. Dengan begitu ramai pedagang dan barang yang keluar masuk, macam mana Melaka uruskan semua ni tanpa jadi huru-hara? Jawapannya, sudah tentulah terletak pada satu lagi sistem yang sangat efisien yang direka khas untuk menguruskan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Kejayaan pelabuhan Melaka ni ada beberapa rahsia. Pertama, ada Shah Bandar atau ketua pelabuhan yang pastikan semua urusan berjalan lancar. Kedua, cukai yang dikenakan rendah dan adil, jadi lagi ramai pedagang suka datang. Dan yang paling penting, ada orang laut, pahlawan laut yang setia, yang jadi macam pengawal pribadi di perairan Melaka, pastikan tak ada lanun yang berani kacau. Ia satu pakej lengkap yang susah nak ditandingi.
Kalau tak percaya cakap saya, dengar apa kata orang luar. Seorang penulis Portugis bernama Tomé Pires pernah tulis, sesiapa yang kuasai Melaka, dia sebenarnya sedang mencekik leher Venice. Bayangkan, sebuah pelabuhan di Asia Tenggara dibandingkan dengan Venice, kuasa perdagangan terbesar di Eropah masa tu. Itulah tahap kepentingan Melaka di mata dunia. Tapi, macam semua cerita hebat, pasti ada penamatnya. Zaman keemasan Melaka tak kekal selama-lamanya. Keretakan mula timbul dari dalam dan pada masa yang sama, satu ancaman baru dari seberang laut dah mula menghampiri. Selalunya, kejatuhan bermula dari dalam. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah, pentadbiran mula jadi goyah. Para pembesar mula berebut kuasa dan perpaduan yang dulu jadi kekuatan Melaka mula retak. Boleh kata empayar ini sedang sakit dari dalam. Dan akhirnya, ancaman dari luar itu pun tiba. Kapal-kapal besar dengan meriam canggih yang tak pernah dilihat sebelum ni muncul di Selat Melaka. Mereka ialah tentera Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque. Pertemuan antara dua kuasa besar ni memang tak dapat dielakkan lagi. Melaka tak menyerah kalah macam tu je. Mereka berjuang habis-habisan guna gajah perang, meriam, malah kapal yang dibakar. Berpuluh-puluh hari mereka pertahankan kota Melaka dengan gagah berani. Tapi akhirnya, teknologi senjata api Portugis terbukti lebih hebat. Pada 24 Ogos 1511, tamatlah era Kesultanan Melayu Melaka. Tapi kejatuhan kota Melaka bukanlah penamat segalanya. Sultan Mahmud Shah mungkin dah hilang kota baginda, tapi semangatnya tak pernah padam. Baginda berundur, kumpul semula kekuatan, lancarkan serangan balas dan akhirnya menubuhkan sebuah kesultanan baru di Johor. Warisan Melaka akan terus hidup. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang penting untuk kita fikirkan. Kota Melaka mungkin dah jatuh lebih 500 tahun yang lalu, tapi adakah warisannya betul-betul hilang? Cuba fikirkan tentang bahasa yang kita guna, budaya kita, malah sistem pemerintahan kita. Berapa banyak sebenarnya daripada semua tu yang masih ada DNA Kesultanan Melayu Melaka? Itulah legasi sebenar, sesuatu yang takkan pernah mati.